Jenama terkenal guna model pakai ihram buat bahan fashion show dikecam netizen. Boleh menjadikan ihram bahan-bahan fashion show. Engkau pakai ihram, buat catwalk. Satu pertunjukan fashion oleh jenama terkenal tempatan mengundang kecaman ramai apabila mempamerkan aksi model lelaki yang berpakaian ihram. Menerusi beberapa video tular, seorang model lelaki dilihat berjalan di atas pentas sambil memperagakan pakaian ihram yang bertujuan untuk promosi. Namun tindakan itu mendapat kritikan dan kecaman ramai di mana ada yang menganggap perbuatan itu seperti mempersendakan agama. Pertama kali dalam sejarah orang pakai ihram dekat atas runway fashion show. Semalam ada satu jenama pakaian buat fashion show dan antara satu pakaian yang buat fashion show ihram. Ihram boleh menjadikan ihram bahan-bahan fashion show. Engkau pakai ihram, buat catwalk, lagu-lagu, boleh ke? Demi duit, korang sanggup buat apa-apa, kan? Janji, fulus. Malu sebahagian daripada iman. Malu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada aku, memang benda ni salah. Dan aku harap ustaz-ustaz boleh ulas pasal ini. Ahlan wa sahlan.